Si suami yang mengaku dia single, sedangkan dia sudah beristeri, jatuh talak tak ustaz? Ada bini dah, patu ngaku single, ngaku bujang, jatuh tak talak? Dengar molek-molek. Tadi kabarlah silap faham, 10 hukum, 10 orang, 10 hukum. 10 ustaz, 10 hukum. Faham? 10 orang jahil, 30 hukum keluar. Dia makin banyak keluar hukum. Jadi kita nak sampaikan, kita ni bukan ulama'-ulama', ingatlah. Kita masuk TV ke, keluar paper ke, mari ngajar ni, kita bukan taraf ulama'. Kita ni menyampaikan ulama' sebut di dalam pandangan-pandangan mereka. Orang awam nak ambil kutip dalam kitab-kitab Arab, tak boleh nak baca. Tugas ustaz-ustaz lah. Jangan ustaz jadi ulama' pula. Jangan ustaz jadi mujtahid pula. Akhirnya tengok 10 ustaz, 10 hukum. Berterabur habis. Tidak ada prinsip dalam menyampaikan pandangan-pandangan. Dia berasa idea sendiri. Ulama'-ulama' telah sebut, cerai ini dia boleh berlaku, tetapi mesti dengan lafaz yang sangat kukuh. Sebab dia perkahwinan, dia panggil akad. Akad, akdung. Bahasa Arab, Melayu, ikat. Ikat mati, tidak mati. Yang mati, akidah. Waktu ikat mati. Tak boleh berganjak dah. Adapun ikat ni, wali, 2 saksi, ijab kabul, suami isteri, ikat sementara. Kemah tak? Kemah. Tapi tak keming. Hak kemah keming, akidah. Hak ni akdu nikah, akad nikah. Boleh cabut? Boleh. Apa benda nama cabutnya? Cabutnya dia panggil buka atau lepas. Lepas ni bahasa Melayu, Arab panggil tolakun. Tolak. Ikat, nikah. Cabut, tolak. Faham lagi? Jadi nikah ni macam kasut budak-budak pergi sekolah. Bila dia nak pergi sekolah, diikat tali kasut. Tarik gini, sesak. Lepas tu buat sipur gini. Cak, pak. Betul tak? Kenapa tak sipur mati macam akidah? Hai. Ni kasut sekolah, balik sekarang nak buka pula. Kat gini nak semayang nak buka pula. Jadi ikat yang kemah, tapi tidak mati. Nampak lagi? Jadi bila budak ni berlari, cabut tak? Tak. Jalan cabut tak? Tak. Naik basikal cabut tak? Tak. Dia jalan kaki, berlari. Dia pergi masuk kelas, tak cabut. Pergi tandas, tak cabut. Dia nak cabut kat mana? Pegang pucil dia, tarik. Betul tak? Baru cabut. Itulah nikah. Bandingannya. Bila nak cabut, kalau sikit-sikit tak cabut. Mesti dengan lapah. Maka lapah nikah ada 2. Yang pertama, dia panggil, lapah nikah, lapah talak ada 2. Pertama, talak sareh. Yang kedua, talak kinayah. Benda makna talak sareh? Iaitu lapah yang kalau disebut, ia akan jatuh talak selama ada niat atau tidak. Sama ada bergurau ataupun tidak. Faham? Maka dia ada 2 saja. Aku ceraikan kamu atau aku talak kamu. Faham? Talak dengan cerai saja. Lain daripada tu dia panggil talak kinayah. Apa makna talak kinayah? Lapas-lapas yang boleh membawa makna talak, cerai, dan boleh juga makna lain. Ada 2 makna. Salah satunya bila boleh jadi makna cerai, boleh jadi makna bukan cerai, berhajat kepada niat. Jadi ulama' pun fatwa, mana-mana suami yang ada dah isteri, dia kata dia masih bujang, masa dia kata tu niat cerai, baru jatuh talak. Jadi tak niat cerai, tidak jatuh talak. Marilah mana-mana pun, gitulah hukumnya. Sebab apa? Sebab boleh bawa banyak makna. Dak kahwin lagi. Dak kahwin lagi maknanya, dak kahwin lagi bukan makna cerai. Boleh jadi dak kahwin lagi dengan hak girlfriend baru ni. Jadi bila ada makna ihtimal situ. Muhtamalun, maka la muqaddaru. Benda yang boleh ihtimal, jangan qadar ikut si. Faham tak? Dia gitu. Jadi, bujang lagi. Bujang banyak-banyak maksud. Bujang dengan makna sekarang ni, bini duduk suku pasal ngajar di Sarawak. Bujang dengan makna yang tak susah hati, bujang senang. Banyak makna. Jadi bila banyak makna, jatuh tak talak? Tak. Melainkan kena niat cerai. Nampak? Dah tu yang pergi keluar dah tu kata jatuh, dah saya ikut.
Ikut ulama senang. Jangan ikut orang rambang gitu. Nyanyi ke orang ramai. Banyak fatwa pelik-pelik. Itu orang tanya seorang yang hebat lah. Keluar TV juga. Kalau keluar air mazi ke mana? Dia kata kena mandi junub. Alah bengong tunggu. Kita mengajar pada loh ni. Tak batal, tak kena mandi junub keluar mazi. Kena ambil wudu. Kena basuh kemaluan. Tapi apa nak ikut kita? Orang ikut dia pasal dia keluar tali basing. Faham tak? Selebriti. Tak? Aku tak keluar tali basing, keluar panggung je. Tapi dalam TV hari-hari dengar khabar tak? Yang kita marah tu oleh kalau wayang boleh keluar TV. Kalau kuliah tak boleh masuk TV. Inilah mana ni. Kalau wayang kamu elang lah khabar boleh. Dalam TV boleh. Hari-hari ada muka aku. Tapi kuliah tak boleh, berbahaya, boleh merosakkan akidah muda-mudi. Aduh. Inilah akhir zaman. Nauzubillah.